Dia pangang dia tentera. Kalau pencen meja sekian, lama atau baru sekian lah. Ni masalah orang politik yang terlalu lama bergantung pada undi bukan Melayu yang tinggi. Dah lama sangat menang dengan undi bukan Melayu, dia dah lupa behavior undi Melayu tu bagaimana sampai membangangkan tentera, membangangkan orang. Orang politik jenis ni fikir lepas bagi orang Melayu ni duit, sumbangan, polisi-polisi kebendaan, Melayu perlu terhutang budi. Kalau tak terhutang budi, dia bangang. Yelah, lama sangat berkuasa atas undi bukan Melayu yang tinggi. Bukan tak bagus naik gaji, sara, budi madani semua tu. Tapi polisi kebendaan semua ni akan diteruskan oleh siapa pun yang memerintah. Dia tambah tolak saja. Ketika COVID teruk sampai satu dunia ni terhenti ni. Tu dekat Makkah tu pun kosong. Dekat Malaysia ni telur ayam putus. Melayu dia mula ternak telur ayam sendiri. Dia mula bela ayam telur tu. Minyak masak tak ada. Melayu mula kembali pada rebus, kukus. Melayu dia peribumi. Perang ke, bencana ke, wabak ke. Dia tetap dekat sini. Dia tak imigran. Dia tak berhijrah. Kau boleh bagi apa je untuk pancing undi kat orang Melayu ni. Tapi majoriti orang Melayu dia tak akan gadai kuasa politik orang Melayu ni. Apatah lagi tentera. Bagi kenaikan gaji dia ambil je. Tapi diorang ni dia ada sensitiviti politik agama. Tindak tanduk keputusan kerajaan terhadap sensitiviti ni. Dia belum fakta apa-apa semua belum. Dia sensitiviti dulu. Tindak tanduk kerajaan, keputusan kerajaan ni terhadap sensitiviti agama ni dia rakam dalam naluri dia. Ni orang Melayu. Bagi duit, bagi kebendaan, tapi kalau kau tak jaga sensitiviti agama, kemudian Melayu tak undi kau bangang dengan dia. Itulah. Lama sangat bergantung dengan undi bukan Melayu, kau tak kenal lah bangsa kau sendiri. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasannya, kau klik link doket bio, TT ataupun doket profile FB ni ya.